Bayangkan korang berdiri tepat di tempat aku sekarang, betul-betul depan meja bedah yang sejuk gila, sambil tangan tengah cuci satu jenazah yang sepatutnya dah kaku tapi tiba-tiba melawan sebab ada benda syirik tersumbat dalam mulut dia. Aku kongsikan cerita ni bukan niat nak takutkan korang saja-saja, tapi aku nak bagi satu peringatan keras yang dunia perubatan moden yang kita banggakan ni pun kadang-kadang terpaksa tunduk pada benda yang memang luar logik akal manusia. Persoalannya sekarang, kalau korang nampak tangkal tu depan mata, korang berani ke nak cabut atau korang sanggup biarkan saja jenazah tu terus terseksa dalam pelukan benda halus yang tak mau lepas. Jangan lupa tekan butang like dan subscribe kalau korang rasa cerita ni buat bulu roma korang meremang gila babi. Geng, korang pernah tak alami atau dengar cerita pelik macam ni masa kat hospital? Cuba korang drop komen kat bawah sebab aku memang nak baca juga apa pengalaman korang. Nama aku Dr. Han dan malam ni aku nak bawa korang masuk ke zon paling sejuk dan sunyi kat hospital, iaitu bilik mayat. Satu tempat di mana sains forensik akan bertemu dengan realiti alam gaib yang paling ngeri pernah aku hadap. Aku akan ceritakan macam mana satu jenazah ni boleh bergerak sendiri atas meja bedah masa kita orang tengah buat kerja. Tapi apa yang lebih menyeramkan bukan pergerakan tu, tapi rahsia hitam yang disumbat dalam mulut dia. Korang akan tahu kenapa mesin hospital yang paling canggih pun tak mampu nak jelaskan kenapa mayat ni seolah-olah tak mau pergi dengan tenang walaupun jantung dah berhenti. Persoalannya, apa sebenarnya fungsi tangkal hitam tu? Sampaikan benda tu tak mau lepaskan tuannya walaupun nyawa dah tak ada dalam badan. Jom kita pancing cerita ni sampai habis. Sebab ni bukan sekadar kisah seram biasa, tapi satu amaran buat kita semua yang masih hidup. Aku masih ingat lagi malam tu hujan turun lebat gila kat luar. Bunyi gurau berdentum-dentum macam nak pecah langit sampaikan tingkap unit forensik pun bergegar. Suasana kat dalam bilik tu rasa sempit dan suram sangat, seolah-olah ada satu tekanan berat yang aku sendiri tak boleh nak terangkan dengan mana-mana istilah medikal yang aku belajar dulu. Masa tu, ada satu jenazah lelaki dalam lingkungan umur 50-an baru saja dibawa masuk lepas terlibat dalam satu kemalangan jalan raya yang agak ngeri. Tapi yang peliknya, bila aku buat pemeriksaan awal, badan dia tak ada luka besar yang nampak jelas. Cuma kulit dia nampak pucat gila, macam semua darah dalam badan dia dah kena sedut kering sampai tinggal rangka saja. Masa aku dengan pembantu aku nak pindahkan dia dari pengusung ke atas meja stainless steel yang sejuk tu, tiba-tiba tangan jenazah tu macam mencengkam kuat lengan aku. Sumpah weh, sejuk dia macam aku tengah pegang ais dalam freezer. Tapi yang buat aku cuak adalah tenaga cengkamannya yang kuat gila, macam orang tengah menahan marah yang teramat sangat. Aku cuba sedapkan hati sendiri masa tu sebab aku fikir mungkin ni cuma cadaveric spasm atau tindak balas saraf yang biasa kita baca dalam buku medikal bila otot mengejang lepas mati. Jadi, aku teruskan juga proses pembersihan macam biasa. Tapi bila aku mula nak cuci bahagian muka dia, rahang jenazah tu terkunci rapat gila sampaikan kita orang berdua terpaksa guna tenaga yang lebih untuk buka mulut dia bagi tujuan pemeriksaan dalaman. Sebaik saja mulut tu terbuka sikit, satu bau busuk yang luar biasa, macam bangkai binatang yang dah lama menusuk hidung kita orang sampai aku rasa nak muntah kat situ juga. Rupanya, bila mulut tu berjaya dibuka luas sikit, aku nampak ada satu bungkusan kain hitam kecil yang terselit rapat celah gusi dia dan nampak macam benda tu dah sebati dengan daging mulut tu sendiri sampaikan nampak berurat-urat merah yang sangat menyeramkan. Masa aku capai alat nak tarik keluar benda tu, tiba-tiba lampu bilik mayat yang biasanya terang tu mula berkelip-kelip gila babi macam ada litar pintas yang berlaku serentak. Dalam keadaan cahaya yang malap tu, aku dengar satu suara
dengusan kasar betul-betul kat sebelah telinga aku. Padahal aku tahu kitorang cuma berdua saja kat dalam bilik tu pada waktu tersebut. Bunyi dengusan tu macam suara orang tengah sesak nafas atau tengah menahan geram yang teramat sangat, dan bunyi tu datangnya dari arah jenazah yang tengah terbaring kaku depan mata aku ni. Aku pandang pembantu aku dan nampak muka dia dah berubah jadi kelabu, malah dia nampak pucat macam mayat depan kitorang ni, sampaikan dia tak mampu nak bersuara langsung. Hati aku masa tu dah mula berdegup kencang sebab aku tahu ada sesuatu yang tak kena dengan jenazah ni, dan dia bukan sekadar mangsa kemalangan jalan raya yang biasa kita jumpa setiap hari. Ada sesuatu yang menumpang atau sengaja disimpan dalam badan lelaki ni yang buatkan kematian dia jadi satu misteri yang sains forensik sendiri pun rasa blur nak jawab. Aku tarik nafas dalam-dalam untuk tenangkan diri sebab aku tahu malam ni akan jadi malam yang paling panjang dalam karier aku sebagai seorang doktor. Rasa seram tu dah mula menjala dari hujung kaki sampai ke ubun-ubun. Tapi aku kena kuatkan semangat sebab tugas aku belum selesai lagi dan aku perlu tahu apa sebenarnya benda hitam yang ada dalam mulut dia tu. Hati aku dah mula rasa tak sedap gila masa tu. Malah bulu roma aku meremang tegak. Sampai ke tengkuk, sampaikan aku rasa macam ada beribu jarum tengah cucuk kulit aku tanpa henti. Aku rasa kerdil sangat masa tu. Weh, sebab bayangkanlah aku yang belajar sains bertahun-tahun ni, tiba-tiba rasa tak berdaya depan satu kuasa yang aku tak nampak, tapi aku boleh rasa kehadiran dia dengan sangat jelas. Tapi, nak tak nak, tugas forensik ni kena diteruskan juga sebab aku tak boleh biarkan urusan jenazah ni tergantung macam ni tanpa sebarang jawapan yang pasti. Jadi, aku kuatkan semangat dan capai satu forceps panjang untuk tarik benda hitam tu, walaupun tangan aku masa tu menggigil teruk dan sumpah aku tak tipu korang betapa takutnya aku waktu tu. Bila hujung forceps tu mula menyentuh kain hitam dalam mulut dia, suasana bilik tu terus berubah. Jadi sejuk yang teramat sangat, seolah-olah aku sendiri yang masuk dalam peti ais mayat tu dan bukannya berdiri kat luar. Masa aku cuba nak tarik perlahan-lahan tangkal tu keluar, tiba-tiba satu benda yang paling ngeri dalam hidup aku berlaku, sampaikan jantung aku rasa macam nak terhenti sekejap. Jenazah lelaki tu yang sepatutnya dah tak bernyawa dan kaku, tiba-tiba bangun dan terduduk tegak atas meja bedah tu dengan mata yang terbeliak luas. Tapi yang nampak cuma bahagian putih saja tanpa ada anak mata langsung. Pembantu aku yang kat sebelah tu apa lagi, dia punya terkejut sampai jatuh. Terduduk atas lantai dengan muka yang dah jadi kelabu macam tak ada darah yang mengalir lagi. Aku pun hampir nak lari lintang pukang. Tapi kaki aku rasa macam kena gam kat lantai. Sampaikan aku cuma mampu berdiri kaku memerhatikan mayat yang tengah terduduk tu. Korang tahu tak apa yang lagi luar logik akal? Mesin heart monitor yang kitorang dah matikan, switch dia tadi tiba-tiba berbunyi beep. Bip-bip dengan laju gila dan bunyi tu sangat bingit. Macam ada satu denyutan jantung palsu yang tengah paksa badan tu untuk hidup balik secara paksa. Aku tahu benda ni dah bukan urusan medical lagi, jadi aku nekat dan terus rentap. Kuat-kuat tangkal tu keluar dari celah gusi dia tanpa fikir panjang lagi. Masa tu jugalah keluar satu cecair hitam pekat yang sangat likat dan bau dia. Ya Allah, anyir dia macam darah yang dah tersimpan beratus tahun dalam kubur, sampaikan aku rasa nak pitam. Bau tu memenuhi segenap ruang bilik forensik dengan pantas, sampaikan aku rasa pening lalat dan hampir hilang imbangan badan. Sebaik saja tangkal tu terlepas sepenuhnya dari mulut dia, badan jenazah tu terus jatuh balik atas meja bedah dengan bunyi debak yang sangat kuat, sampaikan meja tu bergegar. Secara automatik, mesin monitor tadi terus senyap dan lampu yang berkelip-kelip tadi pun terus jadi terang balik macam tak ada apa-apa yang berlaku sebelum ni. Suasana jadi sunyi sepi sampai bunyi hujan lebat kat luar tadi pun macam hilang sekejap dan kitorang cuma mampu tercengap-cengap cari nafas dalam bilik yang berbau hanyir tu.
Aku periksa tangkal tu guna lampu suluh dan rupanya dalam kain hitam tu ada lilitan rambut manusia yang panjang dengan sebatang jarum karat yang dicucuk tepat kat tengah-tengah lilitan tu. Ni memang sah ilmu hitam, sejenis simpanan yang digunakan untuk ikat sesuatu dalam badan sampaikan maut pun susah nak jemput tuannya walaupun jasad dah hancur. Akhirnya, aku sedar satu benda penting yang buat aku rasa insaf, iaitu dalam dunia medikal kita mungkin pakar bedah organ dan cari punca kematian guna teknologi paling canggih, tapi kita sebenarnya takkan pernah mampu nak bedah rahsia syirik yang manusia sendiri dah ikat dengan syaitan. Ada lubang-lubang hitam dalam sejarah hidup manusia yang sains takkan boleh suluh dan kejadian malam tu akan sentiasa terpahat dalam ingatan aku sebagai bukti bahawa alam ghaib itu benar-benar wujud. Geng, korang pernah tak alami benda pelik macam ni masa tengah kerja atau kat mana-mana? Cuba drop komen kat bawah sebab aku nak baca juga pengalaman korang yang mungkin lagi seram dari apa yang aku lalui ni. Jangan lupa like dan subscribe kalau korang suka cerita macam ni dan kita jumpa lagi dalam video akan datang. Cuba korang bayangkan kalau korang berdiri tepat di tempat aku sekarang, betul-betul depan meja bedah yang sejuk gila sambil tangan tengah cuci satu jenazah yang sepatutnya dah kaku. Tiba-tiba saja mayat tu seolah-olah melawan sebab ada benda syirik yang tersumbat dalam mulut dia dan masa itulah aku sedar betapa kerdilnya ilmu kita bila berhadapan dengan gangguan halus macam ni. Aku kongsikan cerita ni bukan niat nak takutkan korang saja-saja, tapi aku nak bagi satu peringatan keras yang dunia perubatan moden yang kita banggakan ni pun kadang-kadang terpaksa tunduk pada benda yang memang luar logik akal manusia. Persoalannya sekarang, kalau korang nampak tangkal tu depan mata, korang berani ke nak cabut? Atau korang sanggup biarkan saja jenazah tu terus terseksa dalam pelukan benda yang tak mau lepas? Jangan lupa tekan butang like dan subscribe kalau korang rasa cerita ni buat bulu roma korang meremang gila babi. Dan kalau korang pernah alami atau dengar cerita pelik kat hospital, cuba drop komen kat bawah sebab aku memang nak baca juga pengalaman korang.